Assalamualaikum. Jom kita masuk ke Tanah Raju. Lock masuk di 5. Okey. Baik, kita akan masuk ke email saya. Okey, continue. Okey, baik. Di sini ialah apps yang ada terdapat kat sini. So kita pergi kepada, okey, katalah kita sekarang yang paling saya suka ialah dah boleh ada kat sini guys, Canva. Okey, see, dari Canva. So terus kita favorite ni. Okey, dari Canva. Tapi hari ni kita nak pergi ke bahagian sijil rencana digital. Saya dah ada dari So kita nak pergi mana? Hub latihan digital. Okey, kursus tersedia, kursus semasa. Okey, nampaknya saya dah tak ada sebab saya dah buat dah sijil di sini. Okey, so kita boleh pergi kat sini. Ini adalah kursus dia. Daftar masuk. Okey, so kita boleh pergi pada pengumuman. Ada yang paling, yang antara yang best lah. Okey, kita pergi dekat sini, sijil digital baru perolehi. Okey. Okey, statistik saya kursus 1, sijil digital. Okey, dan itu saya yang paling best sebenarnya ialah Raw Ilmu. Kita dah Raw aplikasi dah tadi. Cara pengamalan Raw Ilmu. Okey, Raw Ilmu. Okey, ini cikgu boleh hantar bahan. Okey, hantar bahan. Di sini cikgu pun boleh kongsi bahan baru. Okey. Okey, so kita boleh pergi kelas digital. Okey, senarai kelas digital. Okey, semua ini akan paparkan semua kelas kita lah. Kalau kita nak buat lah. So kita tengok senarai murid. Ini boleh di-explore lagi. Okey, baik. So sekarang portfolio kita dah dalam pembelajaran adalah buku teks digital. Okey, so kita tengok buku teks digital. Kat sini ada semua buku teks digital yang disediakan. Okey, so apa lagi? Tak ada dah. Okey, itu saja. So jomlah kita pergi kepada The 5 3.0. Okey, itu saja. Sekian.